Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, ni petang ni kita buat video pendek ya. Kita pergi buka puasa bersama dengan rakan-rakan seperjuangan sekhusus. Ni semua. Okey, yang pakai kepiah itu ni Tok Ngulu kami. Mana Tok Ngulu? Mana sikit nak temu Ramah. Ngulu? Oi. Temu Ramah. Apa-apa. Tok Ngulu macam mana ni Tok Ngulu? Apa dah? Buka puasa kita macam mana hari ni? Aduh, Tok Ngulu ni malu sikit lah. Siapa yang ada yang bujang-bujang ni boleh. Tok Ngulu saya ni dah lama dah ni. Oh. Betul lah, kenapa? Okey, kita nak kereta ya ni. Kita simpan X-Max merah, kita nak kereta ya. Yang ni Tok Ngulu 12 bulan. Yang tu Tok Ngulu 18 bulan, yang ni Tok Ngulu 12 bulan. Walaupun skot dia main 12 bulan. Pusing sikit. Pusing sikit. Buka pintu kat YB tu. Masuk YB. Oi, Ngulu. Masuk Ngulu. Oi. Masuk Ngulu. Berbaris kita ni. Ni kita buka puasa kat Capati Corner. Tengok nasi talam. Tapi kena baris dulu. Jom baris kita tengok look apa yang ada. Kita jalan tak jumpa. Oi, kata. Beli dah makan. Oh, ni orang paling sibuk. Mana nak ni? Yang ni YB ni. YB mana? 5 bulan lah, come on lah. YB 5 bulan. Oh, Sama raya. Kita tengok gadget baru. Kalau ada modal, hanya mampu tengok air tu. Oh, kita tengok koh dia dulu. Syahdu. Sur. Tambah ayam jago. Sur. Kita ambil ni. Kita order 3 talam ni. 3 talam untuk dia. Buka puasa skot-skot khusus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir, pada anggota pehebat yang tak hadir. Kami makan bagi pihak. So, makanan kat sini akan tiba 3 talam. Besar-besar agak gamak talam ni. So, bahagian tugas diberikan oleh Cik Rahim sebagai seorang ketua. Segala perancangan telah dibuat oleh beliau. So, saya ucapkan tahniah lah. Ambil ni satu lagi. Kemar. Ditempah oleh mi telur. Mi Johar tukar rasa. Okey. Yang tukar sesat. Zedi Tukar di patah 2 kata. Saya tak sesat, pergi melawat kawasan lama masing. Tak, saya datang lambat. Sebab nanti banyak kerja. Saya datang lambat boleh makan je. Makan tu. Okey, sekian, terima kasih. Ya kosong. Ingat ni, okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah puasa, Abdul puasa dah kami. Okey, dia rakan-rakan ni hebat. Okey. Untuk minum ni apa? Minum apa? Nasi 2 benua. Nasi 2 benua. Nasi 2 benua. Yang duk prepare dalam TikTok sekarang. Kita bawa jodoh ni, okey, boleh bawa family banyak ni. Cukup untuk 3 hidang 15 orang makan. 15 orang 3 hidang. Okey. Menu dia tu kambing. Nasi je kat kubur. Saya pun tak tahu, tunggulah. Ambil telur lagi dah. Nampak. Dia punya padu dia ni. Ni kambing. Tak tu. Okey. Dah. Okey bang. Ya, azan ke. Azan. Sorry. Oh, alhamdulillah habis. Habis satu talam.
tinggal satu talam lagi. Kita order 3 talam tadi. 18 orang. 3 talam. Puas hati lah. Kita tengok harga berapa dia. Pasal yang bayar skor kita Harry tu, kita tanya dia apa dia. Tengok cikgu macam tak lalu makan hari ni. Aduh. Tak habis ke tu cikgu? Dalam tak habis ke tu? Dia tinggal seluk ni. Ni mi telur ni tak habis kan ni? Aduh. Aku dah cakap kan. Organizer tak nak location. Ni lah organizer. Kalau buka puasa kat situ, surau pun dekat. Tak jauh mana surau. Dalam 200 meter surau dia ada kedai. Kat kedai pun ada surau, tapi nak selesa boleh masuk. Boleh jalan masuk, ikut jalan ni terus nampak surau jemaah Aisyah. Ni kedai tadi. Kedai yang kita buka puasa ni, Berani Talam Madinah. Atas tu ada capati guna. Okay, ni kedai capati guna. Memang puas hati ibu buka kat sini. Nasi kami makan 18 orang, 3 talam. Jalan ke situ terus ke surau. Sepatah dua kata. Habis. Oh, sepatah dua kata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Amli. Apa kena aku pula? Sebab dia makan lebih. Alhamdulillah. Tu ya? Dah. Ni ada lagi yang location tak betul kan? Okeylah, minta maaf kepada Zaidi disebabkan location tu terlalu tepat. Okay, saya rekod. Alright, terima kasih belanja saya makan malam ni. Lamb shank padu, nasi Arab pun padu. 3 kali tambah cik. Boleh pergi lagi cik insyaAllah. Okay, alright, okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, dah selesai majlis buka puasa geng-geng khusus KPM Seri 3 di Perhebat. Yang mana dah like, share dan subscribe channel Elang Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau sudi like, share dan subscribe channel Elang Merah, channel yang tak seberapa ni. Okay, jumpa lagi di next video. Apa-apa pun buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.